Assalamualaikum sahabat. Daging ni saya potong. Selalu orang cakap lawan arus kan. So kalau lawan arus tu, ni urat dia macam ni lah. Kalau lawan arus macam ni. Macam ni. Saya sebelah tangan kamera tu saya tunjuk macam ni je. Macam ni. Sebab urat dia macam mengadap sini. Dulu saya tak apa faham juga. Rasa saya lah macam ni. Saya memang potong di bawah ya. Sebab kat dapur tu kecil sangat kan. Korang pun tahu kan. Don't judge Okey. Ni nanti basuh selawat baru masak. Cara saya. Okey korang. Tadi saya rasa saya rebus setengah jam lebih ke tak tahu. Ataupun setengah jam je. Tapi ikutlah karang. Kalau saya buat macam ni, kalau masa rebus tu tak lama sangat, nanti masa masak mesti lama juga. Jangan sekejap sangat. Kau tak dilihat. Itu je kalau cara saya. Sebab masak daging ni memang payah. Kalau tak betul-betul ni kan, api besar, dan kadang-kadang tu ada yang periuk yang apa, berwap tu kan, yang mahal tu lah. Kalau periuk biasa, tapi yang periuk di sini kami beli jualan murah hari tu, dia ni kalau kuat api dia lagi cepat empuk. Macam tu lah. Kami ada satu je periuk di sini tu. Okay korang, bye.